Kami ni memang pakar dalam bengkung sebab dah hampir 10 tahun berada dekat pasaran. Jadi bengkung dan geda kami antara yang terbaik ada dekat pasaran. Dan saya ada berita gembira untuk penonton-penonton pada hari ini. Ya Allah, Baji. Rupa-rupanya selama ni kita ditipu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pun. Pakcik Idris, kita bincang dekat dalam? Tak payah. Di sini pun boleh. Tapi kita kan nak bincang tentang ladang solar. Saya rasa lebih sesuai dekat dalam. Nak bagi tahu dengan kamu, tak jadi. Tak jadi kenapa ni Pakcik Idris? Saya dapat tahu yang kamu ni bukan usahawan solar. Tapi kamu jual bengkung dan pakaian dalam wanita dalam talian. Betul tak? Kamu jangan nak menipu. Pakcik macam ni, bagi saya terangkan dulu boleh? Tak payah kamu terangkan. Kenapa kamu tak cakap awal-awal lagi? Entah-entah betul apa yang orang kampung cakap pasal kamu. Jangan nak tipu orang kampung. Jangan nak permain dengan orang kampung. Jangan nak tipu saya sebagai ketua kampung ni. Sakit pun dapat, malu pun dapat. Ini amaran tahu. Pakcik Idris,